Inilah dalang utama perosak daun pokok kunyit yang saya tanam. Pokok kunyit ni nampak dari jauh nampak cantik. Bila dah dekat-dekat kita pegang, nampaklah masalah yang ada. Dengan keadaan daun yang ada sedikit kuning, hujung daun seperti terbakar, dan yang paling parah sekali, daun-daun pokok kunyit ni kelihatan seperti dimakan oleh sesuatu. Bila saya periksa betul-betul, setiap daun yang bermasalah ni mesti ada daun yang bergulung seperti ini. Bila dibuka satu persatu, barulah nampak ada ulat rupa-rupanya kawan-kawan. Kalau tak silap saya, pokok kunyit ini kali terakhir saya buat semburan kawalan perosak 2 bulan yang lepas. Patutlah serangga perosak ni datang semula. Kawalan serangga perosak yang saya buat adalah secara organik. Fungsinya pun menghalau sahaja kawan-kawan, bukannya nak memusnahkan serangga tu. Nampak gayanya bermula hari ini saya kenalah buat kawalan serangga perosak semula. Kalau kita nampak keadaan sekarang ni, keadaan agak kritikal. Dalam seminggu saya perlu lakukan semburan untuk minggu pertama ni setiap hari. Dan minggu akan datang, saya akan periksa semula. Adakah serangga perosaknya berkurangan ataupun sebaliknya. Selain membuat semburan, saya juga membuang daun-daun yang sudah rosak. Manakala daun-daun yang hujungnya seperti terbakar ni berpunca daripada kekurangan air. Pokok ni agak terdedah dengan panas yang terik 2 minggu lepas. Hujan pun agak kurang berbanding minggu ini yang hujannya setiap hari. Untuk kesuburan pokok kunyit ini kawan-kawan, saya masih menggunakan growing fertilizer ataupun baja subur. Pada masa ini saya nak fokus kepada penghasilan daun kunyit yang lebih sihat dahulu. Selepas masalah ini selesai, barulah saya fokus kepada pembesaran umbesi ataupun rizom pokok kunyit.